isu ini adalah berkaitan dengan Kaldai Account. Bagi mereka yang tak tahu apa itu Kaldai Account ini adalah di mana terdapat individu-individu yang telah disiasat kerana mereka telah menyerahkan akses perbankan mereka, sama ada serahan password username ataupun diserahkan kad ATM kepada pihak ketiga, dan kemudiannya pihak ketiga telah melakukan jenayah penipuan yang melibatkan ada mangsa-mangsa yang telah rugi daripada penipuan yang dibuat oleh skamer. Apabila mangsa-mangsa penipuan telah membuat laporan kerana mereka telah hilang duit kerana ditipu oleh skamer, pihak polis telah membuka kertas siasatan, dan antara siasatan yang telah dibuka adalah Seksyen 420 jenayah tipu, kemudian diikuti dengan Seksyen 424, 424A, B, C. Problem kita adalah apabila kertas siasatan dibuka, maka terdapat kertas siasatan yang banyak berdasarkan jumlah transaksi. Bayangkanlah satu mangsa ada sampai 35 transaksi perbankan, kemudian dia disiasat di 35 tempat. Jika kita katalah salah sekalipun, kesalahan tu satu kali je, iaitu serahan ATM kad satu kali. Yang menipu ni skamer 20 kali, tetapi skamer yang tipu tu tak disiasat pun 20 kali. Pemilik akaun yang membuat serahan akaun tu satu kali disiasat selama 20 kali. Persoalan yang lebih penting ialah siapa yang sebenarnya mengawal transaksi-transaksi tersebut, memberi arahan yang menerima manfaat, dan juga sama ada terdapat bukti bahawa pemilik-pemilik akaun bank tersebut mempunyai pengetahuan atau niat untuk terlibat dalam aktiviti kedai akaun tersebut. Ini kerana terdapat keputusan mahkamah juga yang menunjukkan bahawa pemilikan akaun semata-mata tidak semestinya mencukupi untuk membuktikan penglibatan seseorang dalam suatu kesalahan jenayah. Jadi sebab inilah kami berharap kes-kes yang mempunyai kaitan dapat dilihat secara menyeluruh supaya pihak berkuasa dapat mengenal pasti dalang sebenar di sebalik transaksi-transaksi tersebut. Dalam Perlembagaan Persekutuan ada perkara 7/2 yang mana secara ringkasnya menyebutkan barang siapa yang sudah pun dibebaskan ataupun sudah disabitkan bersalah atas satu kesalahan, maka dia tidak boleh didakwa sekali lagi atas kesalahan yang sama. Dalam kes pengurusan kes kedai akaun secara standardnya di Malaysia, pada masa sekarang ini kami mendapati ada pelanggaran terhadap perkara 7/2 ini, walaupun ada pihak-pihak yang mengatakan ia tidak tergolong dalam perkara 7/2 kerana ada report yang berbilang. Betul, ada masa berbeza. Betul, ada transaksi berbeza. Tetapi satu perkara yang sama yang mereka tidak sebutkan, iaitu akaun bank yang sama. Bermaksud penyerahan akaun bank itu berlaku satu kali. Bukan semata-mata, sebab akaun bank awak ada dalam 20 report, maka kami kena tangkap, kami kena reman awak 20 kali. Tekanan tu memang terlampau. Memang saya tak boleh nak cerita apa. Ditahan, akan ditahan lagi. Tidur malam pun tak boleh. Dengan keadaan anak-anak tertekan. Jadi macam kami hidup tu sentiasa dalam ketakutan. Saya pernah kena tahan 5 hari dalam tahanan polis. Fahamlah keadaan kami macam mana. Puan ada untung tak kat sini? Tak untung langsung. Saya keluar modal lagi. Keluarga terpaksa keluar modal. Kami terpaksa keluarkan wang simpanan untuk pasang lawyer, pasang apa. Berapa kes puan tu? Saya ada 9 kes lagi. Betul-betul saya nak buka kerja dekat online Facebook. Saya mohon tu dan dia offer saya kerja. So saya buka account dengan akaun bank syarikat. Itu yang bila saya dah buka akaun syarikat apa semua tu, dia pegang akaun bank dia sebab deposit bank dia yang bayarkan. Jadinya lepas saya bagi tu tak sampai seminggu polis datang rumah dah. Polis datang rumah, lepas tu berapa kali dah? Setakat ni 24 kali dah. Kena naik mahkamah dengan funding hari tu. Apa perasaan bila kena dah 24 kali kena tangkap, kena dakwa? Terkilan lah sebab apa, yang menipu tu bukan saya, orang lain. Tapi yang kena macam seolah-olah yang kena jawab tu saya yang menipu orang, bukan yang skamer yang menipu orang tu. Jujurnya memang down lah, memang tak boleh nak waras lah kalau sebenarnya kalau nak ada benda ni, sebab tiap-tiap bulan ada dia ibu datang ambil atau panggil naik mahkamah lah. Dah bayar denda berapa kan? Daripada 2024 sampai hari ni dah dekat 30,000 dah saya bayar untuk denda, lawyer dengan kos-kos yang kita gerak tu lah.